Selamat sejahtera dan salam apresiasi bahasa. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan bagi kursus BMMB 1114, pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi. Fokus utama kami hari ini adalah untuk mempromosikan hasil karya hot coffee digital yang mengangkat peribahasa Melayu sebagai elemen nasihat. Tulisan Jawi merupakan jati diri bangsa Melayu yang telah digunakan dalam pelbagai lapangan sejak zaman berzaman. Sebagaimana kata Ahmad Jauhari Mu'ain, tulisan ini bukan sekadar alat komunikasi, malah ia adalah seni yang menghiasi mihrab masjid dan batu nisan. Justeru, hari ini kami akan membawakan satu inovasi digital bagi memastikan warisan ini kekal relevan. Kumpulan kami telah memilih peribahasa tajam pisau kerana diasah. Peribahasa ini membawa maksud yang sangat mendalam, iaitu seseorang yang kurang mahir akan menjadi pakar sekiranya dia rajin belajar dan berusaha tanpa jemu. Kami memilih kata hikmat ini kerana ia mencerminkan proses pembelajaran kita sebagai seorang mahasiswa. Tiada jalan pintas untuk berjaya melainkan dengan usaha yang tajam. Dari aspek transliterasi kami menukarkan ejaan Rumi tajam pisau kerana diasah kepada ejaan Jawi yang tepat mengikut sistem ejaan moden. Penggunaan peribahasa ini dalam pendidikan adalah untuk memberi motivasi kepada murid agar tidak berputus asa dalam menguasai kemahiran literasi, terutamanya tulisan Jawi. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan proses teknikal di sebalik karya ini. Terima kasih kepada sahabat saya iaitu Hadif Hamzi. Jadi nama saya Muhammad Adam Haikal bin Zulkifli yang akan membawa anda meneroka dapur penghasilan karya kami. Kami menggunakan pendekatan kod kofi murabba seperti geometri segi empat yang ianya dihasilkan secara hybrid oleh kami menggunakan WPS Office Excel dan juga Canva. Jadi mengapakah kami memilih pendekatan menggunakan Excel ni? Jadi kerana Excel ini menyediakan grid yang sempurna secara semula jadi. Jadi langkah yang pertama, saya melaraskan kolom kepada 2.50 unit agar setiap sel tu menjadi petak yang sama saiz. Kemudian proses mapping dilakukan. Saya mengira setiap kotak dengan teliti agar nisbah huruf adalah seimbang. Contohnya jarak antara satu huruf ke satu huruf yang lain mestilah mempunyai satu kotak yang kosong. Kita lihat pada paparan ini, saya menggunakan teknik fill color. Jadi setiap patah perkataan tu saya akan berikan warna yang berbeza-beza, seperti merah, jingga dan kuning untuk perkataan tajam, warna ke arah hijau kehijauan untuk perkataan pisau, serta pelbagai jenis warna kebiruan untuk perkataan kerana dan merah, jambu serta ungu untuk perkataan diasah. Ini adalah merupakan inovasi kami supaya pembaca tidak keliru dengan bentuk geometri yang padat. Seterusnya, setelah struktur utama sudah siap, saya memindahkan screenshot kod ini daripada Excel ke aplikasi Canva. Di Canva, kreativiti diteruskan dengan pemilihan elemen latar belakang yang menarik. Saya memilih corak geometri Islamik dengan warna kepudaran supaya tidak mengganggu tulisan kod yang telah kami ciptai. Jadi saya juga menambahkan elemen hiasan seperti lampu di bahagian atas untuk memberikan kesan yang mendalam dan keseimbangan visual serta untuk supaya melihatkannya lebih menarik. Jadi integrasi teknologi digital ini membuktikan bahawa seni kod tradisional boleh dihasilkan dengan mudah menggunakan pejabat harian yang sedia ada. Kini mari kita lihat pula bagaimana karya ini memberi impak kepada masyarakat kita. Seterusnya, saya Madiha yang akan membuat penutup pembentangan ini dengan menyentuh aspek etika, promosi dan refleksi keseluruhan. Kami sebagai bakal pendidik
sedar bahawa akan tanggungjawab profesional dalam memelihara kesucian dan ketepatan tulisan Jawi. Dalam menghasilkan kod COVID ini, kami sangat mementingkan aspek etika di mana bentuk huruf tidak boleh diubah sehingga dapat menghilangkan identiti huruf asal. Walaupun ini nampak moden dan berwarna-warni, keaslian sistem ejaan Jawi tetap menjadi keutamaan kami. Kami juga menghormati perbezaan budaya dengan memastikan elemen hiasan yang digunakan itu adalah bersesuaian dengan norma masyarakat Malaysia. Bagi fasa promosi, kami telah menyebar luas karya digital ini melalui 2 platform utama iaitu YouTube dan juga WhatsApp. Kami juga menerima maklum balas yang positif daripada rakan-rakan yang merasakan bahawa teknik menggunakan Excel ini sangatlah unik dan praktikal untuk diaplikasikan dalam bilik darjah sebagai bahan bantu mengajar atau disebut sebagai BBM yang kreatif. Jadi sebagai refleksi, projek ini telah mengajar kami bahawa tajam pisau kerana diasah bukan sekadar peribahasa tetapi realiti dalam dunia pendidikan. Jadi kami belajar bahawa kemahiran baharu daripada technical Excel hingga ke seni grafik Canva, semuanya demi memartabatkan tulisan Jawi. Kami berharap karya ini dapat memberi inspirasi kepada guru-guru lain untuk menggunakan teknologi digital dalam pengajaran Jawi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Tulisan Jawi Warisan Bangsa, digitalisasi Jawi pemacu masa hadapan. Sekian, terima kasih.